Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu ingin anakmu pintar, bacakan buku padanya. Jika kamu ingin anakmu lebih pintar, bacakan lebih banyak buku padanya. Albert Einstein. Begitulah kata-kata daripada seorang cerdik pandai berkaitan buku dan aktiviti membaca. Buku menghidupkan masa lalu, menerangi masa kini dan membimbing masa depan. Saya, Fatimah Azhara binti Adib, merupakan seorang murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Nyalas, Asahan Melaka. Kod sekolah saya MBA 1007. Saya memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber sejak dari tahun 3. Membaca kegemaran saya sejak kecil lagi. Ibarat irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Membaca menjadikan saya lebih matang, berani dan yakin dengan diri sendiri. Hari ini, saya akan membawa anda menyelami sebuah karya yang penuh inspirasi, iaitu novel Dunia Baru Tirmizi hasil tulisan Nur Sufi. Nur Sufi atau nama sebenarnya Suryani Zulkifli ialah seorang penulis sepenuh masa. Novel Dunia Baru Tirmizi merupakan buah tangan sulung beliau untuk menyuntik semangat kegigihan anak-anak kecil dalam menghadapi pelbagai ujian daripadanya. Novel Dunia Baru Tirmizi ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah saya. Novel ini diterbitkan oleh Syarikat Galeri Ilmu Sendirian Berhad dan dicetak pada tahun 2011. Novel ini setebal 173 halaman serta mempunyai 12 bab. Jika dibeli di Semenanjung Malaysia, harga novel ini RM12, manakala di Sabah dan Sarawak pula harganya RM14. Ilustrasi depan novel ini menarik, menggambarkan seorang anak lelaki yang sangat mencintai keluarganya. Jika kita selak pada halaman hadapan novel ini, kita dapat mengenali watak-watak yang mewakili ahli keluarga Tirmizi. Penulis novel ini mahu kita benar-benar mengenal Tirmizi dan ahli keluarganya dengan memperkenalkan nama, umur dan sikap setiap watak. Contohnya, Encik Bakri dan Puan Halimah ialah ibu bapa Tirmizi. Malik, Rohana dan Rohani pula adik-beradik Tirmizi. Kawan-kawan Tirmizi pula Ibrahim dan Fahmi. Tidak ketinggalan Cikgu Nazirah, seorang guru muda yang sangat memahami masalah anak muridnya. Pada muka surat ke-175 hingga ke-176 terdapat glosari. Oleh itu, jika kita tidak memahami makna sesuatu perkataan, bolehlah kita rujuk pada muka surat ini. Bagus bukan novel ini? Novel ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah cermin kehidupan yang syarat dengan pengajaran dan nilai murni. Novel ini mengisahkan hidup seorang kanak-kanak bernama Tirmizi dari keluarga susah, melalui pengalaman baharu apabila berpindah ke persekitaran yang berbeza. Cerita ini penuh dengan pengajaran tentang kesabaran, persahabatan dan penyesuaian diri. Cerita ini bermula apabila Tirmizi sekeluarga terpaksa berpindah ke rumah sewa baharu setelah bapa saudaranya menjual rumah pusaka yang mereka diami. Pada awalnya, dia berasa takut dan sukar menyesuaikan diri kerana tidak mempunyai kawan dan persekitarannya sangat asing. Namun, sedikit demi sedikit, Tirmizi mula berani mencuba perkara baharu. Dia mengenali rakan-rakan baharu, memahami suasana sekeliling dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berbeza. Sepanjang perjalanan itu, Tirmizi menghadapi pelbagai cabaran. Ayahnya mula sakit, manakala adik keduanya, Malik, sukar dikawal dan bersikap degil, seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Kedua adik perempuannya pula meninggal dunia kerana terjatuh ke dalam telaga. Rentetan dari peristiwa itu, ibunya pula jatuh sakit. Namun, Tirmizi menghadapi semua masalah kehidupan dengan sabar dan redha. Walaupun bergelut dengan kepayahan hidup, Tirmizi rajin dan tekun belajar. Akhirnya, dia berjaya mendapat 5A dalam UPSR. Setelah kematian bapa dan adik-adiknya, dia cekal meneruskan kehidupan baharu dan berdoa segala keperitan masa silamnya akan berakhir.
Watak sampingan pula terdiri daripada rakan-rakan dan individu sekeliling yang membantu Tirmizi menyesuaikan diri. Mereka menunjukkan nilai persahabatan dan sokongan. Nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah keberanian. Tirmizi sangat berani berjuang dalam kesusahan walaupun usianya masih kecil. Contohnya dalam bab ke-11. Tirmizi berani menyelamatkan adiknya daripada sekumpulan lelaki jahat. Selain itu, nilai kesabaran juga jelas ketika Tirmizi dihalau oleh Pak Long dari rumah pusaka datuknya. Nilai persahabatan pula ditunjukkan oleh rakannya, Fahmi, yang prihatin ketika Tirmizi tidak ke kantin semasa waktu rehat. Itulah pentingnya sokongan rakan. Keyakinan diri atau percaya kepada kemampuan sendiri jelas ditonjolkan oleh Tirmizi ketika menjadi penyanyi solo dalam kumpulan nasyid sekolahnya hingga mendapat pujian. Pengajarannya, kita hendaklah berani menghadapi pelbagai perubahan dalam hidup dan tidak mudah berputus asa walaupun dalam situasi baharu. Pada pendapat saya, buku ini menarik kerana jalan ceritanya ringkas tetapi penuh makna. Ayatnya mudah difahami oleh murid sekolah rendah. Cerita ini dapat memberi motivasi kepada pembaca untuk menjadi berani. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan sesuai untuk semua peringkat umur. Hadirin sekalian, kisah Tirmizi bukan sekadar rekaan. Ia mencerminkan realiti masyarakat kita. Masih ramai anak-anak dari keluarga susah yang berjuang untuk menuntut ilmu. Novel ini memberi inspirasi bahawa dengan ketabahan dan usaha, kita mampu mencipta perkara baharu yang lebih bahagia. Kesimpulannya, novel ini wajar dibaca dan dikupas kerana ia mendidik kita tentang ketabahan, keberanian dan pentingnya penyelesaian diri. Sekian, terima kasih.